Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPM 2022, kertas 1 soalan 9B. So tajuk dia adalah kebangkalian, taburan kebangkalian. Okay. So dalam satu pertandingan menembak, dia melepaskan N tembakan dan P ialah peluang tembakannya kena sasaran, Q ialah peluang sebaliknya. Maksud peluang tembakannya kena sasaran selebih-lebihnya sekali ialah 11 kali peluang tidak kena sasaran. Dia minta kami tunjukkan ini. Okay. So macam mana kami nak tunjukkan? Okay. Kena sasaran selebih-lebihnya sekali. So bermaksud P X lebih kecil atau sama dengan 1 sama dengan 11 kali tidak kena sasaran. Okay. So 11 P X sama 0. So sini P X sama 0 tambah P X sama dengan 1 sama dengan 11 P X sama 0. So bermaksud P X sama 1 sama dengan 10 P X sama 0. So sini formula. So NC1 P1 Q N minus 1. So sama dengan 10 NC0 P power 0 Q power N. Okay. So sini kamu akan dapat N P Q power negatif 1 sama dengan 10 Q power N. Okay. So bermaksud N P per Q sama dengan 10. Okay. So bermaksud P dia akan sama dengan 1 tolak Q kan. Kamu tukar jalan macam ni. So bermaksud N 1 tolak Q sama dengan 10 Q. Seterusnya dia suruh kami seterusnya atau kaedah cara lain, dia minta kami cari nilai P dan nilai Q jika min ialah 6. Okey. Kalau min ialah 6, so bermaksud NP equal to 6. So bermaksud NP adalah 1 minus Q equal to 6. So sini kami boleh teruskan dikan ke sini ya. Okay. So bermaksud 6 sama dengan 10 Q, Q sama dengan 3 per 5. So P sama dengan 1 tolak Q, 1 tolak 3 per 5 sama dengan 2 per 5.